Hai Sewo, Assalamualaikum. Okay, hari ni Kak nak buat nasi daging. Ni Kak ini dah kuku dah ni, beras dah ni. Kak ini akan kuku 2 kali ni. Kalau kita kuku mula-mula ni kita kuku kosong je. Kuku tak ada berapa-berapa lah. Ni Kak ini guna beras ni je, guna beras wangi. Kak ini guna beras wangi je, tak campur beras nasi daging Kelantan ataupun beras pulut. Kak ini guna beras wangi sahaja. Lepas tu, sementara kita tunggu beras nasi kita ni, beras kita ni Kak ini kuku dalam 7-8 minit je. Untuk round pertama 7 hingga 8 minit je. Sementara cukup time, kita nak buat untuk kita arung dia pula. Kak ini nak masak untuk ni, sate, untuk beras, untuk arung. Sekejap, basuh dulu. Basuh kotak dia. Okay, Kak ini pakai 1 kotak setengah. Kak Yuni kalau masak, Kak Yuni tak ada suka teh tau. Kak Yuni tak pandai. Kak Yuni main agak-agak je, okay? Ni Kak Yuni buat 1 kilo beras. Kak Yuni nak tambah setengah lagi. Kak Yuni tak boleh, dah terbiasa. Basuh dulu, kotak koting, okay? Dah terbiasa basuh dulu. Lepas tu Kak Yuni nak masuk bawang dengan halia. Kak Yuni guna dalam 2-3 butir bawang merah. Halia tu dalam lebih kurang 1 inci lah, 1 inci lebih. Lepas tu halva tu Kak Yuni masuk 1 sudu besar je. Terpulih lah saing-saing kau nak buat deh. Kak Yuni memang raya dah tak ada suka teh. Kak Yuni main agak-agak. Okay, Kak Yuni masuk gula. 2 sudu setengah lah. Gula ke 2. Okay, 2 sudu setengah. 1. Okay, 2 sudu. Lepas tu kita kacau. Kak Yuni nak masak sekejap tau. Kak Yuni suka masak. Ada setengah orang tak masak. Okay ni. Nampak tak? Tapi Kak Yuni nak capai sikit je ni. Sekejap Kak Yuni capai. Dah lebih kurang sate ni Kak Yuni pakai 300 gram lah. 300 gram lebih sikit. Okay, Kak Yuni nak masak sekejap. Untuk gula ikan, Kak Yuni nak siap dah. Kak Yuni dah siap rebus dah. Kak Yuni guna ikan tongkol. Kita rebus macam biasalah. Bubur Kak Yuni bubur garam, bubur cuka, bubur asam keping, bubur gula Melaka. Minta maaf saya awak. Batuk tak hilang-hilang lah Kak Yuni ni. Start balik hari tu, balik kampung hari tu. Kapun lagi duk batuk. Siapa lah mari sini, anak-anak pun batuk belakang. Okay, Kak Yuni masak sekejap. Kalau saya nak minyak, masuk minyak sikit. Sebab sate kotak ke dia tak berminyak. Lebih kurang 1 sudu besar je. Kak Yuni letak minyak. Kalau tak saya letak pun tak apa. Dah gelegak dah tu. Lepas tu Kak Yuni nak masuk ni. Nasi kita kat ni. Kak Yuni masuk dalam besen ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Kak Yuni kuku ni, Kak Yuni tak ada pandai tau. Sebab Kak Yuni tak ada jaring untuk ni. Tidak dia jatuh banyak dalam lubang ni ke. Lubang luah ke. Nanti kita kuku pula dalam 10 minit je lah. Kak Yuni nak berata dulu. Oops. Macam ini je ni. Kuku saya round pertama. Lepas ni Kak Yuni kuku lagi tau. Kak Yuni suka kuku dengan sate lagi tau. Astaghfirullahaladzim. Kak Yuni tak teringat Pak. Ya Allah. Kenapa? Ya Allah, sedap Kak Yuni akak saya ni. Tak teringat. Panah ke? Begitulah si awak. Kalau buat video ni dia memang macam tu. Astaghfirullahaladzim. Panah si awak. Ini Kak Yuni nak cuah sate Kak Yuni saat ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak?
Lepas tu, kita gaul dia. Kita arung. Kalau orang Kelantan kan. Orang Pantai Timur tak, dia panggil arung. Okay, ni kena kukus dulu sekejap. Dalam 10 minit ke 15 minit, gitulah. Ni Kak Yu ni nak buat untuk ikan pula. Untuk kari ikan. Kak nak blender bawang merah. Kak ini tak ada sukat teh. Kak ini campur bawang besar sikit. Kak ini memang agak-agak dia tahu saya awak. Tumis ni, untuk bahagian tumis ni, blender bawang merah, bawang putih, halia, lengkuah, so lagi kunyit. Untuk kunyit, Kak ini tak blender tau. Tak blender sekali, Kak ini nak tumbuk je. So si kunyit Kak Yuni, blender Kak Yuni jadi kuning. Okay, halia. Bawang merah, bawang putih, halia, kunyit, lengkuas. Kita blender. Lepas tu lada kering. Kak Yuni tak blender lah lada kering sebab Kak Yuni dah ada dah ni sikit. Cukup lah kan? Kak Yuni nak pergi blender kejap dah. Saya awak duduk sini. Tolong tengok nasi Kak Yuni. Tolong tengok nasi Kak Yuni. Ni Kak Yuni nak pergi blender sekejap. Kak Yuni blender kat sini. Malah blender kat situ. Kat pelak tu. Kat sini je lah. Ada pelak kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kak Yuni nak tumis ni. Kak Yuni blender lengkuah, halia, bawang merah, bawang putih. Kita masuk minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak tunggu minyak panas pun tak apa. Sebab kalau minyak panas lagi dia mecik kan. Nasi dah tutup kan. Okay. Dia comel buat dengan sate segar. Kak Yuni buat dengan sate kotak. Tak comel sangat lah. Nasi Kak Yuni. Salahkan santan. Nanti masak bawang ni baru Kak Yuni masuk lada kering. Kak Yuni masuk kunyit. Kak Yuni dah ada kunyit tumbuk ni. Kak Yuni masuk yang ni je. Kak Yuni buka dulu puyuk nasi Kak Yuni ni. Sebab nasi Kak Yuni dah masak dah. Okay, dah agak masak bawang Kak Yuni ni. Kita masuk lada kering. Okay, sementara tu Kak Yuni nak nasi Kak Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah masak nasi dah. Dah masak nasi Kak Yuni. Dadah. Buat gini. Apa tak? Kak Yuni buat gitu. Kak Yuni nak masuk sebut kari ikan. Kak Yuni pakai sebut kari ikan Mak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, Kak Yuni nak masuk sebut kari ayam sikit. Sikit je. Lebih kurang 1 sudu. So, Kak Yuni tumis dia sekejap. Tumis sampai dia 3 kali Kak Yuni. Ni cara Kak Yuni tau. Kak Yuni tumis 3 kali pecah minyak. 3 kali letak air. Kak Yuni masak halba sikit. Kalau tak suka halba, tak payah masak tak apa. Kita nak makan okay. Ikut cita rasa kita lah. Saya buat ikut cita rasa kita nak makan okay. Okay, ni dah pecah minyak dah ni. Kak Yuni nak masak air. Kak Yuni akan pecah minyak macam ni 3 kali tau. Lepas tu baru Kak Yuni masak sate okay. Okay, ni Kak Yuni nak masak air. Air untuk ni kali kedua dah tahu sebenar. Kak Yuni tak rakai tadi yang pertama. Okay, ni. Lepas tu ni last sekali lagi. Sekali lagi pecah minyak. Kak Yuni buat 3 kali. 3 kali masak air pecah minyak. Nanti Kak Yuni masak sate. Okay, nak masak last sekali. Air. Okay, ni. Dah comel dah pecah minyak ni. Kak Yuni nak masak sate tau. Okay, ni Kak Yuni nak masak santan pula. Ini Kak Yuni nak masak sate. Kalau lebih buat nasi tadi, nanti Kak Yuni nak tambah lagi tau. Okay.
Kak Ini dah masak sate dah. Ini tadi Kak Ini masak sate kan. Lepas tu dah pecah minyak dah ni. Dah comel dah ni. Lepas tu Kak Ini nak masak air, nak masak ikan. Lepas tu kita perasa lah. Kak Ini nak masak air. Masuk ni. Masak air ni. Ini Kak Ini nak masuk ke rebus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ikan gulai ikan ni, kari ni, dah siap dah ni. Dah masak. Kak Ini nak bubur perasa lah ni. Saya boleh perasa sendiri. Kak Ini nak bubur gula melaka, bergaram. Saya buat lagi. Sebut. Tak gula melaka untuk rasa tu. Saya boleh rasa je. Okay. Kak Ini nak masak asam keping satu. Kalau nak masak air asin daun boleh. Kalau nak letak kerisi pun boleh tau. Kak Ini tak ada kerisi. Kak Ini kalau letak. Kalau letak kerisi pun boleh. Lagi sedap. Kari Kak Ini saat ni. Kak Ini reneh dulu. Kak Ini selu api. Okay, sementara tu Kak Ini nak buat gula kuning pula. Ni Kak Ini nak buat gula kuning pula. Kak Ini nak blender bawang merah. Biji ketumbar sikit, halia sikit, lengkuas sikit. Lepas tu letak kunyit sikit, lada kuning sikit. Tapi Kak Yuni kunyit dengan lada kuning tu Kak Yuni letak asin sebab Kak Yuni dah ada dah. Kak Ini ada dah tumbuk. Okay, Kak Ini letak air sikit. Letak air dulu sikit. Sikit kunyit Kak Ini tumbuk dah. Ada dah kat rumah tumbuk. Okay, kalau letak kuning boleh tambah kunyit serbuk. Ni Kak Ini letak kunyit serbuk sikit. Nak secomel gula kuning kita ni. Masuk air. Ini Kak Ini masuk sate. Senang sahaja gula kuning. Masuk serbuk perasa. Asam keping. Lepas tu nak masuk gula melaka. Untuk rasa tu saya rasa lah Kak Ini masuk ni. Masuklah sampai mendidih. Ni gula kuning kita. Ni. Boleh tutup dah sekejap lagi. Tunggu masak ni. Masak lada kejap. Ni. Gula. Nasi belauk latte. Cara Kak Yuni. Nasi daging kita tadi. Dah siap dah. Kak Ini tutup dengan daun pisang ni. Macam ini je. Ni nasi daging Kak Yuni. Dah siap. Kak Ini nak buat acar dengan sambal nyo lagi. Tapi Kak Ini tak buat video kot untuk buat acar dengan sambal nyo tu. Okay, kita beralih ke kari kita. Kari kita. Kak Ini nak bubur lada. Sikit je. Dah ni. Ni dah siap. Kari nasi daging. Okay, ni Kak Ini nak buat acar. Acar ni. Ni suami Kak Ini nasi iri dah saat ni. Kita ada bawang Holland, bawang besar, bawang merah. Lepas tu sikit je bawang putih saya letak tak apa. Lepas tu carrot dengan timun jepun. Timun jepun ni Kak Ini 2 biji tau. Ni suami Kak Ini yang ni. Dah siap dah. Kak Ini nak gaul. Gaul, bubur gula, bergaram, bubur cuka. Kita rasa lah, saya boleh rasa lah. Garam, cuka. Tu letak gula, dah siap. Cuka. Ni kalau tak letak air tak apa sebab dia akan berair nanti sendiri. Kak Ini letak gula perang. Nak letak gula biasa pun boleh. Dah siap. Ni. Sambal kelapa kita. Nak makan dengan nasi daging. Ni makan dengan nasi empik pun sedap ni. Dah siap-siap awak? Ni. Nasi daging kita nak makan tengah hari ni. Ni gula. Duduk sayang. Tak nampak je. Okey je. Ni gula tadi. Kari kita tadi. Ni acar ni. Ni Kak Ini buat sambal ikan, sambal nyo. Ni gula kuning kita. Sebab Kak Ini nak makan gula ni tu yang Kak Ini buat.
Nasi daging kita. Nasi sedang molek. Makan saja pun sedap. Segar.